Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pada pagi ni kami nak buat sedikit temu bual lah berkaitan dengan sekolah ni. Jadi soalan yang pertama, boleh Puan ceritakan boleh Cik ceritakan secara ringkas tugasan harian Cik di sekolah ini? Lagi dekat. Senang. Sampah-sampah, mop lantai, sapu sawah, buang sampah waktu petang dalam pukul 2 macam tu. Lepas tu cuci toilet, itu je lah. Yang kedua, apakah cabaran utama yang Cik hadapi semasa menjalankan tugas? Cabaran. Ke tak ada? Mesti tak ada. Okey. Seterusnya, bagaimana kerjasama antara pelajar dan warga sekolah dalam menjaga kebersihan? Okey je. Okey je. Macam kira pelajar pun tak buang sampah merata-rata lah. Ke ada juga? Ada. Okey. Jadi pernahkah Cik menerima bantuan ataupun sokongan daripada pihak sekolah dalam menjalankan tugas? Dari segi kewangan ke peralatan ke? Tak ada. Macam peralatan ni dari dulu sampai dah sama je. Oh, tapi sekolah sediakan ke kau kena beli Yang sendiri? tu ada syarikat. Oh, syarikat. Syarikat tu kontrak juga ke? Jadi last kali apa harapan Cik terhadap murid-murid berkaitan kebersihan di sekolah? Macam nak harapan murid lebih jaga ke? Tak buang sampah mata. Lagi. Apa? Itu je lah. Yang tu je. Okey. Terima kasih.